Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carry Life kawan-kawan. Hari ni kawan-kawan nampak depan Kak Nur ni. Ini ialah buah kawan-kawan. Buah apa? Ini buah pek, bukan pek, buah lai kan? Buah pek ke buah lai? Pek rasanya tak? Sampai buah pun Kak Nur tak tahu. Ini yang telah Kak Nur simpan di peti sejuk selama 3 minggu kot. 3 minggu lebih lah. Nak dekat sebulan juga. Sebabnya dia makan masa lambat. Dia perlahan untuk menjadikan dia seburuk ini. Seburuk ini ya. Walaupun dia nampak buruk, dia bukan rosak. Buah rosak bukan. Tapi buah ni hari tu rasanya ada viral juga kan orang buat macam ni. Jadi Kak Nur buat sendiri. Ada 2 biji. Tapi Kak Nur ambil sebiji sajalah. Kalau yang ni berjaya maknanya yang 3 lagi, yang 2 lagi tu maknanya Kak Nur boleh makan lepas tu. Okey. Sebab ni dia lembut dah. Nampak? Dia lembut. Buah yang yang kuning tu kan, dia macam buah peach buah ya. Kita buka dulu. Ada yang kita rasa macam buah buruk ni tidak kan. Kita try. Bismillah. Lihat sikit kawan-kawan. Wah. Kak Nur nampak sikit-sikit. 1, 2, 3. Nampak? Oh, air. Air dia. Kawan-kawan nampak ni. Dia bukan buruk kawan-kawan. Dia tak buruk pun. Nampak cantik kan? Sekejap ya kawan-kawan. Sorry, ada iklan sekejap. Okey. Ni tak buruk kan? Nampak tak? Walaupun luar dia dah gelap gini tapi dalam dia tak buruk. Kak Nur nak rasa dia air dia ni nampak. Manis kan kau manis. Dia punya air. Nampak tak? Jadi Kak Nur nak potong, Kak Nur nak makan. Kita sangka kan dia masam kan? Simpan lama macam tu dekat peti sejuk. Tak kawan. Tak. Dia masih rangup. Dia tidak menyejaskan rasa. Kita simpan peti sejuk sampai dia jadi keras. Kita keluarkan, kita lembutkan dia dalam sejam 2 jam. Sedap kawan-kawan rupanya. Tak hilang pun rangup buah tu. Walaupun dia lembik macam ni, rangup dia tak hilang. Katanya bagus untuk badan kita, untuk tekak kita katanya. Kawan-kawan boleh cuba. Okey, boleh cuba. Air dia banyak kawan-kawan. Air dia terlalu banyak. Nampak tak? Bukan air daripada tu tau. Ni. Rasa dia manis. Kalau buah pe ni, buah lai ke buah pe manis. Air dia mesti manis. Berbaloi lah Kak Nur cuba kan. Tukarkan buah yang cantik, yang segar kepada rupa dia yang buruk. Tapi sangat berbaloi. Nampak ni. Dia punya air. Dia walaupun kita buat macam tu, kita perah gini kan, dia tak rosak. Tapi air kat mangkuk ni kan tak nak minum lah. Bersih je. Maknanya yang 2 biji lagi tu Kak Nur boleh makan. Ahli keluarga Kak Nur heran. Dia kata kenapa buah dalam tu buruk gitu. Buang je lah.
Kano cakap jangan, belum sampai waktunya. Hilang listik Kano. Dia tengok air dia. Nampak? Air. Walaupun bersih macam ni, Kak Noh tak nak pula minum. Tapi bersih je. Kawan-kawan, projek Kak Noh menjadikan buah segar kepada menjadi agak buruk, tapi tak sangka hasil dia sangat-sangat memuaskan. Katanya bagus untuk kesihatan kita, untuk menyegarkan kita punya, katanya lah. Sebab Kak Noh dah tengok ramai yang buat. Sebabnya masa ramai yang buat tu, Kak Noh baru nak beli buah dan Kak Noh simpan tepi sejuk. Nak tunggu 3 bulan lebih juga kan. 3 bulan pula. 3 minggu lebih. 3 bulan tu lama now. Rasanya dia tak rosak kan kawan. Kalau lama dekat peti sejuk pun, dia tak ada masalah sebenarnya. Sebab kita letak dekat freezer bukan dekat peti sejuk yang bahagian tu, bukan. Di freezer bahagian beku. Kita letak dalam bahagian beku. Kalau tengok dalam seminggu, dia belum, warna asal dia masih nampak. Lepas tu 2 minggu tu mula nak gelap-gelap sikit. Dah 3 minggu tu nak masuk 3 minggu lebih, dia dah mula hitam macam tu. Lagi lama rasanya lagi bagus kot. Sebulan lebih rasanya tak ada masalah. Anu rasa dia boleh saja. Air ni memang boleh minum. Banyak kan kawan air dia. Dan kita pun puas makan sebab kita kunyah tu, dia tidak menghilangkan rasa rangup pada buah tu. Jadi kawan-kawan boleh cuba. Mana tahu kan, kalau kawan nak cubalah, nak rasalah. Nanti Kak Noh kata, Kak Noh tu cuba, entah tak sedap. Cuba. Okay, buat. Mungkin ada juga kawan-kawan yang dah buat. Okay, kawan-kawan cuba ya. Alhamdulillah. Boleh. Okay, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.